Apa kejadah aku cerita pasal mandi sikat rambut bagai ni, Son? Tadi baru kau cakap jadi bodyguard. Memanglah jadi bodyguard. Tapi apa kena-mengena dengan mandi? Bodyguard tu kan, body tu kan badan. Guard tu kan jaga. Woi, bodyguard tu pengawal peribadi. Kelindan lori padi. Aduh. Dah datang balik pekak kau, Son. Penat je aku bercerita. Bila aku cakap kelendan lori padi, aku cakap bodyguard tu pengawal peribadi. Oh, pengawal peribadi. Cakaplah bodyguard. Habis tu aku cakap apa tadi? Janganlah marah. Aku ni kurang pendengaran sikit je. Kau tu bukan kurang lagi, kau tak nak. Kau tu dah tuli. Tapi kan, nak jadi pengawal peribadi ni bukan senang. Memang bukan senang. Tali benang memang tak kuat. Tapi kau nak buat apa dengan tali benang? Hui, berbuih mulut aku, Son. Bila masa aku cakap pasal benang? Aku cakap kerja pengawal peribadi ni bukannya senang. Itu kan aku yang cakap tadi. Iyalah, memanglah kau cakap. Aku mengiyakan apa yang kau cakap. Salah ke aku cakap kerja bodyguard tu bukannya senang, tapi kita kena buat? Salah ke? Janganlah marah. Aku kat sebelah kau je. Kau cakap kuat macam aku tak dengar je. Apa yang kau dengar? Tali benang memang tak kuat kalau kau nak guna buat jala. Alah, Son. Tapi apa kena-mengena bodyguard dengan nak buat jala Abiman.